Assalamualaikum. Okey, kembali lagi dalam Pak Abu Fishing Channel. Okey guys, hari ni macam biasa kita dah lama tak bersiaran guys. Ingatkan dah tenggelam dah Pak Abu punya timbul balik. Okey guys, yang mana baru sampai ke channel aku, selamat datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, hari ni kita nak try main haruan. Kita pakai ni soft rod daripada ni Sabadi. Sedap baling guys, 8 gram. Okey, kita try main kat sini dulu. Kawasan Paya ni dulu ada sama-sama ya. Okey, kita try dulu main sini. Kalau tak ada, kita pindah-pindah. Kita main spot heavy cover hari ni. Okey, jom. Apa mau masuk. Okey guys, hari ni kita pakai set medium light saja. Medium light 612 LB. Guys, kita pakai soft rock. Bismillahirrahmanirrahim. Try baling tepi-tepi dia. Kalau ada geram dia ambil guys. Tepi-tepi macam tu ha. Sipi-sipi tepi-tepi rumah. Tak ada kat semak sana tu. Ada guys. Strike pertama. Boleh tahan saya guys. Alhamdulillah. Saya setapau guys. Sekali je kita baling kat semak tu. Strike pertama guys. Alhamdulillah. Saya tapau ni. Dalam 500 gram ada ni guys. Terus baling kat lubang sana guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke ujung guys. Sikit lagi. Tanok. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, try spot heavy cover. Kalau ada. Susah ni nak kalau ni. Tali pula aku pakai 15 pound je. 10 pound. Kena guys.
Alhamdulillah. First class. Alhamdulillah. First class guys. First class heavy cover. Tu ambil guys. Ikan kedua. Saiz tapau juga. Ada di bawah ni. Tapi tak apa-apa nak suai pakai Rod 612 ni. Susah ke kita nak karau. Okay guys, ikan kedua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni guys. Alhamdulillah. Saya lebih kurang je. Lebih kurang je saya guys. Tak ada yang besar lah sekarang ni. Tapi saya tapau lah. Dekat tepi baru dah ambil. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah 2 kali guys. Oh, 2 kali. Kali pertama sama tak kena. Saya cantik guys. Cantik saya guys. Tapi lebih kurang. Alhamdulillah. 2 kali dah ambil. Pertama tak kena. Kali kedua dah sambar, pum kena. Lebih kurang ke guys saya dia. Alhamdulillah. Ikan yang keempat. Ikan pun nak besar kot. Hilang badi kumpau aku. Alhamdulillah. Cantik. Alah. Kau duduk tepi reba tu. Alhamdulillah. Saiz lebih kurang je. Sama. Saiz telan-telan soft rock je.
Boleh. Alamak. Aduh, terlepas. Lucu guys. Lucu kat lain ni. Tak ada rezeki. Dah sampai tepi dah. Tak apa. Cuba lagi. Kena cepat guys. Ok guys, boleh lah 4 ekor. So nak pakai ni soft rock daripada Sabadi ni. Action cantik dengan rail daripada Daiwa. Zillion SB-TW21 ni. Performance ni memang sedap lah. Lama dah aku tak pakai rail ni guys. Ok, habislah badi kumpau aku selama ni. Lama guys aku kumpau, memang lama. Hari ni dapat juga lah. Strike dalam naik 4 ekor, strike 5 ekor tadi. Seekor lucut. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ok guys, jangan lupa guys like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam video yang akan datang guys. Assalamualaikum.